Apa? Mu ni dah roti bahasa ke ni? Sampai bila mu nak kerja aku, mu nak cari perhatian aku? Mu ni memang jenis dah roti bahasa ke? Tapi Pak Ang, aku buat semua ni sebab aku nak tunjuk yang aku ni betul-betul singa mu. Masalahnya aku tak mu. Mu tu bukan tes aku. Tes aku ni perempuan yang jenis emo. Mu tu starger, mu cerminlah diri mu tu dulu. Aku ni rockers, takkan bersatu. Hai boh. Backing molek apa? Ni beg ni kalau tak si tu hok lah tersapu. Dia nak buat ngaco gini. Dah mu pergi pula. Aku dah jatuh hok dia blok di WhatsApp. Kena sideways dia je. Tapi masih ada sabik dia jatuh. Apa? Jom. Jatuh muka kelari gini. Tak layak dengan mu. Kita pergi makan burger. Sur. Azrai, boleh jangan sibuk. Serabutlah. Mu nasib baik hari ni. Kadang rambutmu ni jadi anak MSA. Aku buat. Jangan pernah kau sakitin aku lagi. Cobalah untuk apa? Lengkapi hidupku beribu puisi yang ku untaikan untukmu. Ingin ku selalu memiliki kamu. Apa? Relax ah. Tak kena broker bak atas tu. Aku ada kau. Mu ni apa? Doktor bahasa ke? Aku dah minat lelaki macam mu ni. Rambut cokan gitu kenapa? Oh. Jadi mu minat jatuh hok rambut po tai embu gitu lah. Tak apa. Aku aja. Mu yang aku basuh. Aku tak ampuh mu. Muak rambut panjang hutang sekali pun memang aku tak ampuh mu. Faham tak? Patu. Mu nak jatuh tu. Dia tak sir mu. Ni. Hok terai-terai dah nak mu. Betul. Biar tak ampuh pun kat aku. Hak penting aku tak boh mu. Sibuk cari orang. Sampai mati pun engkau takkan ku lepaskan. Akan selalu kok mau tunggu dah. Apa Pak Ang aku gini ya? Kenapa kau ganggu kat mata ya? Mu duk kurang pun Pak. Mu tu duk kerja ke matahari kat kau jauh. Sampai mulut nampak bulang. Hak setia menunggumu ketika gelap. Bulang? Bulan apa? Azrai, tu bukan bulang tu. Rambut cokeng gitu. Cicak jatuh mapuh. Azrai, walaupun dia tintong sikit, tapi dia ikhlas beria denganmu, Pa. Mu tu ego tinggi sangat, Pa. Takut-takut kalau mu sedar, nanti bulang, mu hilang. Itu dah aku kabur. Tak ada guna pun mu kerja iPad tu. Buang masa mu je. Padang mu buat masa. Bagi aku dok mu. Aku percaya. Satu hari nanti dia akan buka pintu hati dekat aku. Sekarang ni, di fasa aku usaha dulu. Nanti ada hasil. Aku bukan dah suka tengok mu usaha. Tapi cara mu usaha dah ni, macam ngemis dah. Aku tak rasa apa aku dengan ni. Dak ngemis kepala otak mu. Puang, kalau dak ego tinggi langit, mu petik bintang sekalipun bintang dengan dia akan tetap pandang mu macam debu bawah kaki dia, ya. Mu sibuk duk tadah hatimu hari-hari untuk dia pijak. Dak rasa dirimu murah ke, ya? Mu nak apa lagi apa? Duk neruk aku ajak jumpa Omo. Aku serabut apa?
Sorry ya, Pak. Aku tahu mu busy pun nak kerja. Sebab tu aku ajak mu tu baik. Kita healing. Hilang sikit stres. Hilang stres mu kata. Mu tahu tak? Aku jumpa mu ni kau nak stres aku. Mu ni memang jenis tak faham bahasa ke ataupun mu ni memang jenis yang tak ada maruah diri? Aku mohon ngak, dah lah tu kerja aku. Please. Cik, aku tahu mu ego. Mu sengaja layan aku gini sebab mu nak test aku. Tapi sebenarnya, mu pun ada perasaan kat aku. Betul tak? Perasaan apa? Mu jangan ingat aku dak layan mu sebab aku jual mahal. Aku dak layan mu sebab aku ada orang lain dah. Dan kalau aku tak ada orang lain sekalipun, jangan harap aku nak dekat mu. Aku dah percaya. Aku tahu mu saja ke cerita yang mu ni ada orang lain. Macam aku dah tahu. Bengonglah puang ni. Kau mu lah. Faham? Faham? Jangan lepaskannya hasrat di jiwa. Oh kerana ia kan menambah luka. Biar ku sendiri mengobati hati. Jangan lepas kau sudah membenci. Ku tahu dari gerak-gerimu adanya sesuatu mengganggu pikiranmu. Ku tahu kau tak seperti dulu, masa telah mencemar kemesraan kita. Ku sedar sinaran kian pudar, hati semakin tawar. Dah faham. Bapa ngawuk ni? Tak update pun. Biar saya nokok. Hello? Faham? Hello? Epa. Mu duk kerja lagi Jatuh hok rambut tak lembu gitu. Mu retin tu. Mu kena cari jatuh hok kerjamu, hok biurmu, hok sayangmu. Macam aku ni. Kalau duk sakit Dan apa kata mu buka sikit ruang di hatimu tu, biar aku masuk. Aku pun berenang. Sup sak. Timbul cinta. Mana? Mu hidup ketik-ketik basah ke dok kacau-kacau mu Epa. Aku adalah lelaki yang mencintaimu tanpa kenal erti lelah, Epa. Ibarat Laila dan Majnun. Mana? Sweet aku. Tinggal aku, Pak. Aku tidak sore. Main gila, Pak. 하지마 내 사랑 얼마나 큰지 묻지마 내가 너에게 바칠게 오직 너에게만 하지마 내 사랑 널 비를 의심하지마 순수하게 너에게 바칠게 오직 너에게만 바다 넓이 내 사랑만큼 넓지가 않아 내 사랑만큼 깊지가 않아 내 사랑은 오직 너뿐 하늘 높이 내 사랑만큼 높지가 않아 내 사랑만큼 높지가 않아 내 사랑은 오직 너뿐 정전 같아 느껴 자기야 정전이야 같아 내 사랑 없잖아 자기야 밤이 지나지 않는 듯해 정전 같아 느껴 자기야 정전이야 같아 Sejenak terdiam dan membisu, membuatku lelah dan tanpa arah. Coba mengertilah, coba fahamilah arti cinta sesungguhnya. Sayang, si ada ke? Selagu boleh? Hanya bintang-bintang, hanya kaulah yang ku sayang. Coba kau katakan apa yang kau inginkan.
Tak ada betul nak molek-molek Ai. Warna menyari awak. Bukan udah kerja kapal lagi. Apa? Tahulah aku tak percaya dah dia. Betul kata mu dulu. Kalau effort kita tinggi kat sisi telefon. Tapi kalau kita bukan hak dia nak, tak ada guna kot. Kau mana? Lah ni aku nak cari orang hak sama-sama beria dengan aku. Bukan aku seorang hak kerja dia. Tu. Ha. Mari. Azrai, aku nak cakap dengan Mujab. Boleh? Buat apa mu dah kerja dah aku? Buat apa aku nak kerja mu? Mu pun bukan nak aku Mu benci aku ke? Tak ada sebab aku nak benci mu apa. Cuma tengok tasik. Comel ke? Tapi kalau mu suka laut, aku boleh buat apa? Aku boleh kejar mu sampai ujung dunia. Tapi kalau mu duk tengok orang lain hak mu, gapo aku boleh buat? Tak aku nak tadah tangan aku supaya orang minta ngemi. Azrai, aku nak minta maaf. Aku tahu aku ego. Aku kerja orang hak salah sebelum ni. Sampai aku duk nampak mu yang selalu ada. Tak ada gapo apa. Benda lepas. Pas ispah apa. Mu nak tera aku lagi dah. Mu ni buat apa? Tiba-tiba demel. Tak, aku tanya. Nak tak? Kerana aku nak oyak Tak apa kalau mu tak ambuh. Kau okey je. Ada oyak taksi ke? Tak ada Tu amu ego sangat. Duk kejar hak sepenuh. Siapa tak nampak hak tulus depan mata ni. Azrai, aku minta maaf. Dah okey hak sebelum ni. Mulai saat ni, kita create momen yang indah. Berdua. Kan ah? Kan Sesungguhnya kasih sayangku tiada batas, namun secepatnya engkau harus ku lepas.